Okay guys, sedikit perkongsian untuk semua rakan-rakan. So transaksi yang ditunjukkan kepada rakan-rakan ni adalah transaksi daripada, kalau tengok daripada Team Shopping Commission 16 hari bulan 11, and then ada 17 hari bulan 11, and then ada Team Shopping Commission, Team Shopping Commission lagi, Team Shopping Commission lagi, Team Shopping Commission, sen semua masuk and then lepas tu ada Sales Commission. Okay, Sales Commission ni adalah salah seorang daripada rakan partner Silver yang telah membuat bayaran. So saya dapat RM99.50, and then selepas tu ada lagi kemasukan Shopping Commission. So ada 1 sen, 2 sen, 1 sen. So total yang saya boleh withdraw setakat ni RM105.80, dan saya akan withdraw terus. Withdraw all, butang tepi warna merah ada withdraw all, tekan withdraw all. So company ambil service charges RM1.50, and then estimated income received selepas tolak RM1.50, RM104.30. So kita withdraw sekarang. So sistem akan withdraw dalam masa 1 hari. So itu saja buat masa ni. Terima kasih. Assalamualaikum.